Jadi bising itu. Benar-benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimun hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه haqqa qadarihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad karimil aba'i wal ummahat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tatma'innu biha qalbina wa tanfa'u biha ulumina wa taqdi biha hawaijina wa tarfa'u biha darajatina wa tahdi biha qaumina wa takhlisu biha qalbina wa tulhimuna uluman ladunnina wa tukarimuna biha bis sa'adati wal karamati ma'a zurriyatina wa tukthiru biha amwalana wa ashabana wa tilmidhana wa atba'ana wa tarzuqana. Qala rabbi ghfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah. Marilah kita bersama-sama bersyukurkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah ta'ala telah taruhkan umur kita lagi. Dan pada malam ni kita mari sambung pula kitab kita, ialah Hasyiah Asy-Syarqawi ala Syarhi Al-Hudhudi. Niskah, siapa dia pegang niskah baru tu muka 57. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala faqala fal wajibu ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu wa dzalika ay la yudraku fil aqli adamuhu wa dzalika imma daruratan. Faqala faqala fotu dia panggil harataf. Fotu harataf atas pada kata arrafa. Tak kala kata thumma arrafa. Patu faqala, maka telah berkatalah ia musannif. Dan dikandaki musannif di sini ialah kena kepada Muhammad bin Yusuf, yakni Imam Sanusi.
Faqala maka telah berkatalah ia Imam Sanusi lah musannif. Kata gapo dia tu makul engkau. Fal wajibu ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Maka fal wajibu ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu tu dia panggil makul engkau. Perkataan musannif, perkataan bagi Imam Sanusi. Fal wajibu maka bermula perkara yang wajib. Di sini kita maklum wajib gapo ialah wajib akal. Alif lam tu. Fal wajibu maka bermula perkara yang wajib, yakni wajib pada akal. Khabarnya ialah ma la yutasawwaru fil akli adamuhu. Ma ialah barang. Yang ini ya kalau kita terjemah ma tu, kita terjemah barang, makna kata ma tu kita pakai ma isim mausul. Kalau kita terjemah ma saat itu dengan makna perkara, makna kata ma tu kita pakai ma nakirah mausufah. Ma barang khabar tu. Ma barang la yutasawwaru yang tidak ditasawwarkan. Dan la yutasawwaru tidak ditasawwur, tidak ditegama fil akli takluk pada la yutasawwaru. Takluk pada nafi serta dengan mangfi. La yutasawwar tidak digama saat itu fil akli di dalam fikiran akal kita. Tak tergama oleh fikiran akal tu gapo dia? Naibul fa'il bagi yutasawwar. Adamuhu akan tidaknya tidak ma. Akan tidaknya tidak ma. Makna katanya benda yang tak tentu oleh tak ada. Benda yang tidak tentu akan tak ada. Gitulah makna kena. Benda yang tak tentu oleh tak ada, benda yang tak tentu akan tak ada tu. Maknanya benda tentu sungguh. Benda tentu sungguh. Di sini masuklah zat Allah Ta'ala dan segala sifat Allah Ta'ala dah kan. Ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Dia maksud lagu tu lah, benda yang tak tentu oleh tak ada. Kalau baca ya tasawwaru adamuhu jadi fa'il bagi ya tasawwaru, baca dengan fi'il bina maklum. Kalau baca dengan fi'il bina majhul yutasawwaru adamuhu naibul fa'il. Gitulah. Benda yang tentu tak ada. Benda yang tentu oleh tak ada. Benda yang tentu akan tak ada. Pas benda gapo? Dia panggil benda tentu sungguh. Barang yang mesti ada. Barang yang mesti sungguh, tak terima sebelah balik dak sama sekali. Tu. Kalau gitu la yutasawwaru tu makna gapo dia? Makna gapo la yutasawwaru tu? Lalu tu di sini syarah kita mari tafsir makna la yutasawwaru ai la yudraku fil akli adamuhu. Tu dia panggil ai harah tafsir, nak tafsir makna bagi la yutasawwaru. Patut siapa dia tafsir la yudraku fil akli adamu? Ialah kena kepada syarah. Gitulah. Kalau itu syarah ya tafsir makna la yutasawwaru dengan makna la yudraku fil akli adamuhu, barang yang tidak didapatkan fil akli di dalam akal kita, adamuhu akan tidaknya tidak ma. Tidak barang. Maknanya benda tu benda mesti sungguh, benda mesti ada. Gitu dah. Ya hak tullah ya tu. Lepas tu hak syarah kita takdir aila yutasawwar aila yudraku tu yudraku di sini ni dengan makna aila yusaddaku gitu. Tafsir kali lagi la yudraku aila yusaddaku. Maknanya la yudraku pakai makna la yusaddaq. Makna kata barang yang tidak dimembenarkan di dalam akal kita adamuhu akan tak ada. Makna tu benda tu mesti ada, benda tu mesti sungguh. Gitulah.
Ya hak dulu tu lah tu. Masalah ta'rif ya tu. Benda yang mesti sungguh. Benda yang mesti ada. Apa tu kembali kepada sifat Allah Ta'ala lah kan. Kalau sifat nafsiyah dia panggil benda mesti sungguh dah. Benda mesti sungguh, benda mesti ada. Kalau sifat salbiyah, benda mesti sungguh, benda mesti ada dah kan. Kalau sifat makna sifat ma'ani, benda mesti ada. Bukan sungguh tak, benda mesti ada. Gitu. Kalau sifat maknawiyah pun benda mesti sungguh. Gitu. Wazalika imma daruratan. Tengok dalil dulu wa qauluhu yutasawwaru. Tengok ya ya nak bahas dalil tengok baca yatasawwar, baca yutasawwar, boleh dua. Wa qauluhu dan bermula katanya kata musannif yatasawwaru atau yutasawwaru tu. Bi dhammil ya'i ay hala kaunihi, hal keadaannya, keadaan lafaz yutasawwar saat itu dah mutalabbisan bersepakailah ia bi dhammil ya'i dengan didhammahkan akan ya. Baca mala yutasawwaru. Kalau kita baca bi dhammil ya' tu mabniyan hal pula. Ai hala kaunihi, hal keadaannya, keadaan dhammil ya' saat itu mabniyan dibinu akan dia akan dhamil ya. Lima lam yusamma fa'iluhu. Dia panggil maf'ul, dia panggil maf'ul lam yusamma fa'iluhu. Dia panggil fa'il bina majhul. Gitu. Kalau gitu baca yutasawwar tu bermakna yudraku, dengan makna yudrak. Kalau baca yutasawwaru dengan fi'il bina majhul sani itu, maka yutasawwar dengan makna yudraku. Habis. Au bi fathiha mabniyan lil fa'ili. Au ataf pada kata bi dhammil ya. Baca yatasawwaru. Au bi fathiha, atau dengan baca di fathah akannya akan ya. Baca fathah ya. Geno ya tasawwaru mabniyan ay hala kaunihi, hal keadaannya mabniyan dibina akan dia akan lafaz ya tasawwar saat itu dah lil fa'ili, bagi fa'il. Dia panggil bina maklum lah kan. Bina maklum dia panggil jadi fi'il lazim, bukan fi'il muta'addi dah. Gitu. Maknanya mala yatasawwaru, barang yang tidak tasawwur fil akli, di dalam akal fikiran. Fa'ilnya ada muhu oleh tidaknya. Gitu dah. Kalau gitu, kalau kita baca bi fathiha mabniyan lil fa'il saat itu, kalau gitu yatasawwar tu makna apa? Bi makna yumkinu. Dengan makna yumkinu. Yatasawwaru ay yumkinu. Gitu. Kalau yutasawwaru ay yudraku. Makna itu dah. Wa adamuhu, dan bermula lafaz adamuhu tu khabar fa'ilun ala tsani. Ialah jadi fa'il di atas yang kedua. Kalau gitu yang dua tu kena kepada apa? Ialah ala fathiha. Fa'ilun ala tsani. Dan ialah jadi fa'il di atas yang kedua. Kalau itu murak dengan atsan itu gapo? Takdir ay wa huwa ala fathiha. Itu jadi fa'il. Lafaz adamuhu kalau baca ya tasawwaru, adamuhu jadi fa'il. Wa naibuhu alal awwali. Dan atas pada kata fa'ilun wa adamuhu, dan bermula lafaz adamuhu tu khabar. Naibuhu ialah naibnya, naib bagi fa'il. Alal awwali, di atas yang pertama. Mana di atas yang pertama? Takdir ay wa huwa ala dhammiha. Baca yutasawwaru. Kalau baca yutasawwaru, makna kata adamuhu tu jadi naibul fa'il. Sebab apa? Ili'an natasawwara yusta'malu muta'addiyan waladhiman. Gitulah. Sebab apa? Kalau baca ilak sinu dan ilak sana tu.
Ila ada bi dhammiha dah. Bi fathiha dah. Sebab apa kalau baca bi dhammiha jadi lafaz adamuhu tu jadi naibul fa'il. Kalau baca bi fathiha tu lafaz adamuhu jadi fa'il. Sebab apa? Li anna tasawwara. Kerana bahawa sungguhnya lafaz tasawwar tu. Kerana bahawa sungguhnya lafaz tasawwara tu lah tak? Lafaz tasawwar tu khabar jumlah. Yusta'malu ialah dibuat guna akan dia akan lafaz tasawwara tu. Taqdir ai fi kalamil arabi. Di dalam kalam Arab. Makna kata lafaz tasawwara ni di dalam kalam Arab, di dalam lugah Arab ni muta'addiyan hal dhamir mustati yusta'malu. Ai hala kaunihi hal keadaannya keadaan lafaz tasawwar ketika diistimal saat itu ketika diistimal di dalam lugah Arab tu muta'addiyan. Dia panggil muta'addi. Muta'addi tu ngaji sarah lah tu walaziman dan diistimal juga jadi lazim tak hal dhamir mustatir tak hal keadaannya keadaan lafaz tasawwar ketika diistimal di dalam kalam Arab saat itu laziman dia panggil la fi'il lazim gitu. Habis tu dia boleh baca yutasawwaru, dia boleh baca yatasawwaru. Yuqalu ay fil lughatil arabiyyah. Yuqalu dikatakan ay fil lughatil arabiyyati di dalam lugah Arab saat itu tak tasawwartu asyai'a. Tengok lafaz tasawwara. Tasawwartu asyai'a. Kalau gitu tasawwartu tu makna gapo? Tasawwartu asyai'a. Maknanya aqaltuhu wa adraktuhu. Tu aqaltuhu tu no tafsir makna tasawwartu dah. Tasawwartu penama maknanya aqaltuhu. Dan aqaltuhu ni makna kata reti. Dan aqaltuhu retilah oleh aku atau dapatlah oleh aku hu akan dia akan syai'. Kalau baca tasawwar tan itu dengan fi'il bina muta'addi, makna kata tasawwar dengan makna aqaltuhu. Wa adraktuhu. Boleh juga tak? Wa tasawwara asyai'u. Ini misal bagi lafaz tasawwara fi'il bina lazim. Wa tasawwara asyai'u makna gapo tasawwara asyai'u ai amkana. Amkana tu nak tafsir makna tasawwara. Kalau tasawwara pakai makna amkana menunjuk kata wipehe katanya lafaz tasawwara tu bina lazim. Kalau lafaz tasawwara tafsir dengan makna aqaltu atau adraktu makna kata lafaz tasawwara tu fi'il bina muta'addi. Habis dah. Tak apalah tu. Situ tu. Tengok di dalam kitab kita semula wadzalika imma daruratan. Wadzalika mubtada wa istinaf. Makna kata di sini dia panggil waw istinafun bayani jawabu soalin muqaddar. Waw istinafun bayani jawabu soalin muqaddar. Seolah-olah orang soal musannaf, seolah-olah orang tanya musannaf. Wahai musannaf atau syarah buat apa? Wahai musannaf, wahai syarah. Kalau gitu wajib saat itu terbahagi kepada berapa bahagi? Wajib tu. Lalu itulah musannaf kita atau syarah kita jawab. Wazalika dan bermula dimakai itu zalika isim isyarat. Patu musyarun ilai dia tu mahzuf. Kita takdir. Wazalika ay wadzalikal wajibu dan bermula dimakai itu yang wajib saat ini. Al wajib itulah imma daruratan. Dalil dah sebut. Dalil dah qauluhu wadzalika ayil wajibu. Gitu. Patut nak baca gapo dah. Patut duk mana khabar. Zalika mubtada imma harah taksim. Situ. Kita lakah kita tengok lagu dia dulu. Wa imma nazaran. Dua dah kan?
Dua. Makna kata wajib tu ada dua. Ada wajib daruri, ada wajib nazari. Situ. Habis tu kita tanya ada orang soal syarah tu. Syarah kalau itu wajib ni ada berapa syarah? Syarah pun jawab lah. Wazalika ay wadzalikal wajibu, dan bermula dimakai itu wajib sana itu. Khabaya tu hazaf. Khabaya hazaf. Ya sebab tempat yang wajib hazaf ni ada 5 dah kan. Yang pertama mubtada, yang keduanya khabar, yang ketiganya sila aid, yang keempatnya sifat, yang kelimanya hal. Tempat yang wajib hazaf. Wazalika ay wadzalikal wajibu, dan bermula dimakai itu wajib sana itu tak ada ay thabitun. Sabit ia zalikal wajib sana imma daruratan, ada kalanya darurah. Daruri lah. Tengok dalam yang nak bahas lafaz daruratan lagu mana. Pada kata qauluhu wadzalika ayil wajibu gigi mari. Siapa ni? Wasmul isyarati. Tengok yang i'rab tu. Kena tak seperti i'rab. Wasmul isyarati, dan bermula isim isyarat. Mana zalika? Wazalika tu lah. Khabar. Ialah mubtadaun. Jadi mubtada. Wal khabaru, dan bermula khabar. Wal khabaru ay khabaru ismil isyarat tu. Khabarnya mahdzufun. Ialah dihadzaf akan dia akan khabar bagi isim isyarat. Ya hazaf tu baik. Tadi ay thabitun. Thabitun tu dia panggil khabar. Khabar bagi zalika isim isyarat. Tetap mulai ibarat tu. Imma daruratan. Tengok qaulu wa qauluhu daruratan. Imma harah taksim, nak bagi. Nak ayat katanya wajib tu ada kalanya daruri, ada kalanya nazari. Kata imma dah. Wa qauluhu daruratan tu mansubun, dinasa akan dia akan lafaz daruratan dah. Baca dengan nasak. Nasak sani baca daruratan dengan nasak tu jadi apa? Imma alal maf'uliyatil mutlaqati. Dah. Situ. Imma ada kalanya ni nak taksim pula. Nak ayat atas baca daruratan tu boleh i'rab jadi maf'ul mutlaq. Dah bagi thabitun. Hak itu takdir khabar dah. Tu imma. Yang dua boleh i'rab ke apa? Boleh i'rabnya kalau hazah ka mudhaf. Gitu. Tu imma tu mari. Faedah imma. Imma alal maf'uliyatil mutlaqati ay li ajali kaunihi maf'ulan mutlaqan. Ya masdariyah ada al maf'uliyati. Dah. Baca daruratan jadi maf'ul mutlaq bagi thabitun tu. Liqiyamihi maqama masdarin mahzufin. Gitulah dia panggil menepati pada masdar yang dihazaf. Kalau gitu lagu mana? Wa takdiru, dan bermula takdir. Wa zalika thabitun imma thubuta daruratin. Thubuta tu jadi maf'ul mutlaq bagi thabitun. Dah. Gitu dah. So situ. Tengok ibarat wazalika ay wadzalikal wajibu thabitun, dan bermula dimakai itu wajib saning thabitun ialah sabit lah ia zalikal wajib tu imma thubuta daruratin, ada kalanya akan sebagai sabit daruratin, dia panggil sabit daruri. Nak ayat tu wajib daruri. Situ. Thumma hudhifal mudhafu wa uqimal mudhafu ilaihi maqamahu fantasaba intisabahu. Thumma, cuba kita tulis ibarat penuh. Wazalikal wajibu thabitun imma subuta daruratin. Subuta mudhaf, daruratin mudhaf ilaih lagi. Situ tu. Lepas tu tengok. Thumma hudhifa al mudhafu.
Kemudian dia hazafkan akal lafaz mudhaf. Akal lafaz thubuta hazah wa tubik wa uqimal mudhafu ilaihi maqamahu. Ambil lafaz daruratin diletak pada tempat lafaz thubuta. Baca jadi daruratan. Gitu dah. Tu fantasoba, maka ternasaklah ia mudhaf ilai intisabahu akan sebagai nasaknya mudhaf ilai. Dah. Tu sah situ. Au anal hali bi ta'wilihi bi daruriyin. Gitu. Atau baca daruratan tapi kena takwil daruratan saat itu takwil lagu mana? Daruriyin. Daruriyan. Baca daruratan hal. Hadhamim mustatir thabitun. Khabar tu tak? Hadis itu mana? Wazalikal wajibu thabitun imma hala kaunihi daruriyan. Betul tak? Boleh. Atau dza daruratin dah. Gitu. Hala kaunihi dza daruratin. Au ala nadha'il khafidi. Boleh juga. Banyaklah tu mana baca dak ke? Tapi kita reti sini tak apa dah. Nak ayat atanya wajib ada dua, ada wajib daruri, ada wajib nazari. Situ dah. Wa huwa ma la yahtaju al-aqlu fi idrakihi ila ta'ammulin wala nazarin. Kata hayyudhi lil jirmi. Ni nak buat misal dah ni apa? Nak ayat ta'rif atau nak ayat makna bagi wajib daruri itu lagu mana? Wa huwa ay wa ma'nahu. Gitu. Wa huwa ay wa ma'nahu asal ini ibarat. Asalnya wa ma'nahu. Waktu ya hadzafkan makna dah. Ya hadzafkan makna tinggal ada hu. Maka makna tu mudhaf, hu tu mudhaf ilaih. Atau ambil mudhaf ilai dia letak tempat mudhaf. Ambil hu letak pada tempat makna. Jadi wa huwa. Gitu. Wa huwa ay wa ma'nahu dan bermula maknanya makna al-wajib ad-daruri. Wa ma'nahu makna al-wajib ad-daruri itu gapo dia makna wajib daruri? Khabar. Ma la yahtaju al-aqlu fi idrakihi. Ma ialah barang isim mausul. Dan ma ialah barang la yahtaju mana ya. Cepat lajak ma isim mausul la yahtajul aqlu silah silah fi ta'alluq pada la yahtaju idrakihi itu aib bagi ma dah gitu ma la yahtajul aqlu barang yang tidak berhajatlah al aqlu oleh akal. Barang yang tidak berhajat oleh akal, la yahtaju takluk pada nafi serta dengan manfi. Takluk pada la serta dengan yahtaju ada dah. La yahtaju tidak berhajat tu fi idrakihi. Daripada mendapatkan nyokan ma. Idhafat idraki kepada hi, idhafat masdar kepada maf'ul. Dan la yahtaj saat itu tidak berhajat tu fi idrakihi pada nak mendapat akan ma akan bagai. Takluk pada la yahtaju. La yahtaju tidak berhajat saat itu ila ta'ammulin dan kepada perhati. Ta'ammul ni makna perhatilah. Tengok perhati atau tak ada berhajat wala nazarin dan tidak berhajat kepada fikir tilik dah. Atau dia panggil wajib daruri yang mudah sangat ya. Sebut kata jiring enggak mesti ambil tepat tak itu. Sebut kata jiring saat itu mesti ambil tepat. Ke kena fikir lagi kata jiring itu ambil tepat lagu mana. Ndak lah ke dah. Itulah.
Sebut atau jering enggak mesti ambil tepat. Kena mikir lagi, ambil tepat lagu mana jering. Tapi kalau kita tak faham makna tahayyud, kalau kita tak faham makna jering, tak reti juga. Dah. Nak jadi wajib daruri pun, dia kena faham makna tahayyud dulu, dia kena faham jering dulu. Faham tahayyud, faham jering. Mudah faham lah. Setengah budak-budak main main teka-teki ya. Satu buat satu, tak ada kena fikir wajib daruri tu, mudah-mudah. Dah. Tengok. Misal bagi wajib daruri. Kata hayyudhi lil jarmi. Ni misal dia. Kata hayyudhi kaf harajah takluk suatu mazuf jadi khabar bagi mubtada yang mazuf. Kata hayyudhi ay wazalikal wajibu ad-daruriyyu kainun. Ay wazalikal wajibu ad-daruriyyu kainun, dan bermula dimakai itu wajib daruri itu kainun adalah ia kata hayyudhi, seperti mengambil lapang. Tahayyud ni seperti mengambil lapang lil jarmi bagi jirim. Makna kata at-tahayyud saat itu masuk di dalam bagai al-wajib. Dah. Sini kita perlu kena faham we cerak molek ni. At-tahayyud lil jarmi di sini. Hak mana masuk dalam wajib? Jirim masuk dalam wajib ke tahayyud masuk dalam wajib? Situ dulu kena faham. Dan kata hayyudhil jarmi seperti mengambil lapang bagi jirim. Tu misal hak dia. Maknanya at-tahayyud itu masuk di dalam kata al-wajib. Masuk kata al-wajib. Penama ma yutasawwaru fil aqli adamuhu. Atau at-tahayyud. Patut al-jarmi tu, lil jarmi itulah. Al-jarmi itu masuk dalam apa? Masuk dalam masuk dalam apa? Masuk dalam ma yasihu. Ni ya. La ta'rif ya. Ma yasihu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Sebab jirim tu benda haram. Tak ada. Dia kena faham situ dulu. Dan apabila sebut kata jirim, maka mesti mengambil lapang. Mesti mengambil lapang. Wajib mengambil tepat jirim saat ni. Patut diri jirim ambil tepat saat ni tu. Kena fikir tak? Tak dah. Faham dah reti tau jirim ambil tepat mata. Gitu. Kalau gitu di sini ya ada tiga tak? Ya ada tiga. Ya ada tiga benda dah. Ya ada al-mutahayyid, ya ada at-tahayyud, ada al-haidhu. Tiga dah. Al-mutahayyid, at-tahayyud, al-haid. Tiga dah kena faham sesa. Nanti kita bahas lagi al-mutahayyid, at-tahayyud, al-haidhu, itu gapo. Tengok. Kalau itu di sini ni kita faham ni dulu. Diri tahayyud dengan subut tahayyud saat ni itu suku sakak. Ni ya. Diri tahayyud dengan subut dengan subut tahayyud dah suku sakak. Mungkin benda tu lah. Boleh faham tak tahu tu. Diri tahayyud dengan subut tahayyud saat ni tu dia panggil benda suku sakak. Kalau gitu kita nak beza lagu mana? Kita nak farak lagu mana? Kata tak diri tahayyud dengan subut tahayyud tu benda suku sakak. Dan perbezaan dianya at-tahayyud tu ialah kena kepada muta'allaq bagi hukum. Gitu. Perbezaan dia. At-tahayyud tu ialah kena kepada muta'allaq bagi hukum tahayyud. Gitu. Adapun as-subut, subut tahayyud sana itu kena kepada hukum bagi tahayyud. Balik apa? Tahayyud kena kepada muta'allaq bagi hukum. Subut tahayyud kena kepada hukum bagi tahayyud. Situ. Kalau gitu faham sikit. At-tahayyud apa nama maknanya? Mengambil tempat. Tahayyud maknanya mengambil tempat. Subut tahayyud tu kena kepada diri sungguh mengambil tempat.
Thubut tahayyud tu kena kepada diri sungguh mengambil tempat. Maka diri sungguh mengambil tempat tu dia panggil thubutut tahayyud. Maka thubutut tahayyud tu dia panggil hukum. Dah. Dah, orang panggil hukum bagi tahayyud. Subut tu hukum bagi tahayyud. Tak faham? Ha, kita buat sikit lagi. Tak usah buat panjang tak apa. Ini at-tahayyud dengan as-subut. Ha, dua tu. At-tahayyud dengan as-subut. Ya, kalau kita tengok dalam zahir, qauluhu kata hayyud ai thubutuhu. Orang panggil au li tanwi'. Tu dalam tu ada. Au thubutuhu tu. Ha, makna habis tu geno boleh takdir au thubutuhu lagi. Ha, tu nak ayat atau tahayyud dengan thubut tu benda lain-lain. At-tahayyud kena kepada muta'allaq bagi hukum. Thubut kena kepada hukum bagi tahayyud. Ha, situ. Ha, kalau gitu at-tahayyud orang panggil mengambil tempat. Thubut kena kepada diri sungguh mengambil tempat. Biasa tak? Tahayyud mengambil tempat. Tahayyud maknanya mengambil tempat, mengambil lapang. Tu tahayyud. Thubut maknanya apa? Diri sungguh mengambil tempat, diri sungguh mengambil lapang tu lah. Ha, maka diri sungguh mengambil tempat, diri sungguh mengambil lapang tu dia panggil thubutut tahayyud. Gitu lah. Lepas tu diri sungguh tu lah kena kepada hukum tahayyud. Tu. Lepas tu diri subutut tahayyud tu lah orang panggil wajib daruri. Bukan tahayyud, wajib daruri. Diri subutu tahayyud tu dia panggil wajib daruri. Ha, baik tu kita kena pandai makna tahayyud dan kita kena pandai jerem dulu. Dah. Ha, bunyi apa undah ya wajib daruri. Ha, kalau gitu hak wajib daruri hak mana? Tahayyud ke? Hai bukan tahayyud, jerem ke? Hak wajib daruri hai bukan jerem, pas ke apa? Hak masuk le wajib daruri subut tahayyud. Subut tu masuk le wajib daruri, tahayyud tak masuk. Ha, ada ayah dia tu dah. Ada ayah dia tu. Ha, asal dia dah kita arak dah. Kita tak pandai arak. Tapi boleh arak, orang panggil arak parang-parang. Habis itu dah. Ha, itulah nak ayat atas ni. Nak ayat atau wajib daruri saat ni, kita nak boleh reti dia tu tak ada kena fikir ke apa. Dah, tak ada kena fikir, tak ada kena perhati dah. Ni supaya dia kata apa? Ha, berjalan. Berjalan. Jakoh haki dah. Ha, tu berjalan. Kena fikir tak berjalan lagu mana? Tak lah ke tak? Lagu mana berjalan? Kalau gitu diri berjalan saat itu bukan masuk dalam wajib daruri, diri berjalan tu. Hak masuk dalam wajib daruri tu sungguh berjalan. Dah, subuk tu hukum lagi berjalan tu sungguh berjalan. Ha, gitu lah. Baik tu dah. Ha, wa makna tahayyudhi akhdhu dhatihi qadran minal faraghi. Ini yang nak rayak makna tahayyud. Habis tu kita nak boleh reti kata jerem mengambil tempat saat itu sungguh berkata benda daruri, tapi nak reti pula makna tahayyud tu. Gapo makna jerem tu? Gapo dia? Lepas tu tengok dalam sikit. Qauluhu lil jarmi. Dah, qauluhu lil jarmi dah. Ha, huwa syamilun lil jismi. Ha, gitu. Ha, lakar sikit. Walil jauhari al fardi. Ha, dua tu. Sebut ini. Sebut kata jerem tu, maka jerem perkataan jerem tu dia panggil am. Perkataan jerem tu dia panggil umum. Lepas tu jisim. Ha, jisim tu masuk le jerem. Jauhar, firid, ha, masuk le jerem juga. Tak ada? Ha, gitu. Jadi ni jerem, jisim, jauhar. Nah, gitu. Jerem, jisim, jauhar. Situ dah. Ha, huwa iyo al-jarmu.
Huwa bermula ia al-jarmu jirim san itu khabar syamilun melengkapi la ia al-jarmu. Lil jismi syamilun tu okay, panggil lam di takwiyah nak menguatkan kata syamilun isim fa'il tu beramal. Dah. Syamilun melengkapi la ia al-jarmu tu lil jismi akan jisim. Sebut jirim reti kata jisim juga. Dah. Wa huwa ni yang nak royak ta'rif bagi jisim. Apa nama jisim? Wa huwa ay wa ta'rifuhu wa ta'riful jismi. Dan bermula ta'rif jisim zat itu khabar. Ma tarakkaba min jawharaini fardaini fa aktsara. Ni kena ingat molek lah tu. Sebut kata jisim tu gapo dia ta'rif dia. Ya ta'rif dia tu banyak lah kan. Setengah-setengah ulama zat itu. Nah, ya ta'rif lagu mana? Apa nama jisim sana ni. Setengah-setengah ulama tu tak ingat apalah. Setengah ulama ni ya tak kata ma yakbalu al-inqisam. Jisim ke? Jisim tu dia panggil ma yakbalu al-inqisam. Tu dia panggil jisim. Patu ya jauhar dengan jirim tu lafaz muradif ke? Dan jauhar dengan jirim tu lafaz dia tu lafaz muradif. Sepengatah ngabesang nah kalau kita pergi golak mana tah so tu je pandai kecek ikit. Kalau kita mai kat ni mai ikut jalan ni mana besang satu gitulah. Sebut atau jirim pun jahat, sebut atau jahat pun jirim tak ada. Tu fal jauharu ghairu wujudin qama bil ghairi bal huwa bi nafsin dama. Fal jauharu ayakbanil kismatahu al jismu aula fahual munfaridu. Tu dalam mate tu tak? Mate makulak tu tak? Tu fal jauharu ayakbalil kismatahu. Maka bermula jauhar itu ayakbalil kismatahu terima bagilah terimalah ia akan al-kismah. Gitu tu. Huwa al-jismu. Huwa ia jahar saat ni tu. Al-jismu panggil jisim. Kalau dalam nunglah dalam makulat dia panggil jahar. Kalau lah kita usuluddin dia panggil jirim dah. Hotullah. Gitu. Ma tarakkaba barang tarakkaba yang tersusung lah ia ma tarakkaba tersusung tu min jauharaini fardaini daripada dua jauhar firik. Fa aktsara maka terlebih banyak ai fa dhahabal adadu hala kauni aktsara. Gitulah tu. Mana atau nak boleh panggil jisim saat ni ya kena sekurang-kurang nak panggil jisim ya kena bersusung dua naik ke atas. Kalau benda tu bersusung dua jauhar firik naik ke atas, benda tu orang panggil jisim. Lagi pula jirim. Tu. Walil jauharil fardi dan bagi jauhar firik kama yustafadu min tafsirihi bi annahu kullu ma mala'a aisha ghala faraghan. Gitulah. Ya pehel situ sudahlah. Boleh pehel tak gitu. Jisim pun, jisim sekurang-kurang nak boleh panggil jisim dia kena bersusung dua jahar firik naik ke atas. Kalau semata-mata satu jahar firik itu dia panggil jauhar. Lagi pula jirim gitu. Kalau dua jahar firik bersusung saat ni itu dia panggil jisim lagi pula jirim. Gitulah. Tengok luar. Wa makna tahayyudhi dan bermula makna bagi tahayyud itu khabar.
akhdhu dzatihi qadran minal faraghi. Akhdhu dzatihi ialah mengambillah, ia boleh baca belaka dah. Qadru. Baca ya, kalau baca akhadha dzatuhu qadran. Baca akhdhu dzatihi qadran. Dah. Teratak le. Kalau baca dengan fi'il, makna kata jumlah fi'il jadi khabar. Akhadha fi'il, dzatuhu fa'il, qadran maf'ul bih. Boleh kalau baca akhdhu dzatihi, akhdhu masdar, dzatihi fa'il bagi masdar, dia panggil idhafah masdar kepada fa'il, qadran maf'ul. Dah. Boleh. Kalau gini buat apa? Mana? Idhafah masdar kepada maf'ul bih buat apa? Akhdhu idhafah dzatihi, idhafah masdar kepada maf'ul bih, qadran dia panggil tamyid muhawwal anil maf'ul. Asal gini. Akhdhuhu qadra dzatihi. Asal itu. Dah. Terah tengok lagi lah. Wa makna tahayyudzi, dan bermula makna bagi tahayyud itu khabar ialah akhdhu dzatihi, ialah mengambil oleh dirinya, diri apa? Diri jirim. Akhdhu dzatihi dzatil jarmi. Dan mengambil oleh dirinya, diri jirim tu qadran, dan akan qadar, akan sakatan. Akhdhu mengambil saat itu minal faraghi, daripada lapang. Makna katanya tahayyud saat ini ialah kena kepada diri mengambil lapang. Dah. Diri mengambil lapang. Patut nak mengambil lapang tu setara mana? Tengoklah jiring besar mana. Kalau jiring besar tu makna kata mengambil lapang qadar tu tak ada. Kalau jiring hala mengambil lapang hala, mengambil 4 hala. Tu kan. Kalau gitu al-faraq. Dan al-faraq tu dia panggil kosong tak ke? Kosong. Maka al-faraq tu ada dua, ada faraq mauhum, ada faraq muhaqqaq. Kalau faraq mauhum ni dia panggil kosong yang diperasangkan. Tu faraq mauhum. Cuba terang kita tengok. Ni langit ni, lepas tu dengan mozaik bawah ni lah kan ni. Langit ni dengan mozaik bawah ni. Lepas tu kita ada. Kita ada. Lepas tu kalau kita tengok pak tu, gapo? Faraq mauhum. Gapo nama? Tak ada pos sekarang. Tengok bocun nu, pitu. Tengok bocun ni, mari. Tengok lek lakan ni, goning. Tengok tepi tu, dinding. Padahal kalau kita nak kira jadi halusi sungguh kau, ya bukan kosong. Ya bukan kosong, ya angin ada lagi. Angin ni, celah-celah ni. Angin apa ni? Tu dia panggil faraq mauhum. Kosong yang diperasang dia panggil. Ita zohir mata tak nampak. Gitulah. Tu faraq mauhum dia panggil. Patut dikandaki minal faraghi di sini ialah kena kepada faraq mauhum. Minal faraghi ay minal faraghi al mauhumi. Gitu. Faraq mauhum. Berasal aja. Kata tak ada perkara, kata kosong dah. Hak hakikat sungguhnya ada lah angin tu. Gitu. Yang dua faraq muhaqqaq. Faraghun al faraghu muhaqqaqu. Faraq muhaqqaq ni makna kata kosong hak sungguh. Kosong hak sungguh ni mana? Angin pun tak ada. Mana luar dunia ni, luar udara. Luar udara, angin pun tak ada. Tak ada apa perkara langsung. Itu faraq muhaqqaq lagu tu dia panggil. Dia panggil apa? Awatan dah. Tu faraq mauhum. Faraq muhaqqaq tu. Kalau ambil di langit yang 7 turun mari bawah kau ni dia panggil faraq mauhum. Dan ada angin-angin di celah tu tak? Gitu. Habis. Tu nak ayat apa? Nak ayat jirim saat ni tu apa nama? Ayat tahayyud tu ialah kena kepada diri jirim
ambil tempat kosong sekadar teluh diri dia. Diri dia besar mana, besar tu tempat kosong yang ambil. Tu. Lepas tu tahayyud saat ni tu ambil tempat kosong tu. Tahayyud saat ni tu. Tak sama. Tahayyud kita tak sama dengan tahayyud demo. Tahayyud manusia dengan tahayyud ikan tak sama juga dah kan. Gitulah. Habis dah. Wal jirmu. Kalau itu kita pergi sikit lagi. Kalau gitu mai dah saat ni dah. At-tahayyud. Kalau gitu ya kena beza 3 semua. Ya ada al-mutahayyid. 1 al-mutahayyid, 2 at-tahayyuz, 3 al-haidhu. 3 dah. 3 semua. Lepas tu kita kena beza lah tu. Al-mutahayyid tu gapo, at-tahayyud tu gapo, al-haidh tu gapo. Yang gini. Al-mutahayyid tu dia panggil apa? Yang mengambil lapang. Yang mengambil lapang. At-tahayyud diri mengambil lapang. Al-haidhu diri lapang. Al-mutahayyid yang mengambil lapang, yang mengambil tempat kosong. At-tahayyud diri mengambil lapang, diri mengambil tempat kosong. Al-haidhu diri lapang, diri kosong. Kalau gitu al-mutahayyid yang mengambil tempat kosong, yang mengambil lapang tu kena kepada jirim. Tak? Jirim. Kena kepada jirim. At-tahayyud tu diri mengambil lapang, diri mengambil tempat kosong tu kena kepada sifat nafsiyah bagi jirim. Gitu. Al-haidhu tu diri lapang kena kepada faraq mauhum. Kena kepada faraq mauhum. Diri tak ada gapo-gapo tu dia panggil apa? Diri tak ada gapo-gapo tu dia panggil sifat salbiyah bagi jirim. 3 semua tu. Kalau itu diri al-mutahayyid kena kepada jirim dan kena kepada arad. Kita tambah lagi arad pun tak apa, tapi di sini duduk cara jirim tak apa dah. Diri al-mutahayyid kena kepada jirim. Maka jirim sana itu ia masuk di dalam bagai al-jaid. Ma yasihu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Jirim tu ke? Terangnya al-mutahayyid kena kepada jirim. At-tahayyud diri mengambil lapang. Maka diri mengambil lapang tu masuk dalam kata al-wajib. Ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Diri ambil tempat hak ni tu masuk dalam wajib. Terjirim hak ni tu. Wajib muqayyah yang panggil. Kalau gitu apabila sebut kata jirim maka mesti kena bersifat dengan sifat tahayyud lah ke. Al-jarmu syai'un muttasifun bit tahayyud. Tak ada. Gitu kata al-jarmu bermula jirim itu syai'un satu benda muttasifun bersifat ia syai' bit tahayyud dengan mengambil lapang. Tu makna kata apa? Al-mutahayyid. Kita buat banding apa kita apa tak ni? Diri kita ni dia panggil apa? Al-mutahayyid. Yang mengambil lapang, yang mengambil tempat kosong. Diri kita ni. Diri mengambil lapang tu apa? At-tahayyud. Diri ambil tempat kosong tu. At-tahayyud dia panggil sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah bagi jirim tu lah. Betul ya sifat nafsiyah bagi jirim tu ya ada apa nama? Ada betul. Tak? Ni kalau kita nak buat apa? Kalau kita nak buat kek, ya ada sarung kek lah ke? Tu sifat nafsiyah bagi kek. Tak? Kalau sifat nafsiyah bagi ilmu, ya ada sarung ya, pak kaki pak lah ke? Tu misal mengakek tak apa tak? Kalau kita nak buat kek pak segi, maka
Bekas bersifat persegi tu dia panggil apa? Dia panggil sifat nafsiyah bagi kek. Gitu lah. Kalau buat kek bulat, diri bekas besi hak bulat tu dia panggil sifat nafsiyah bagi kek bulat saat ni tu. Lepas tu kita ni. Sifat nafsiyah kita ke apa? Besar. Diri tu tak? Itulah. Dah apalah tu. Betul ke. Sifat nafsiyah bagi jerim ni makna terbetul ke atau atahayyud terbetul ke panggil. Al-mutahayyid kepada diri jerim. Patut diri jerim ni ada atahayyud, ada betul ke. Tak ada. Ada betul ke. Patut betul ke saat itu al-haidhu. Gimik tepat pula diri lapang tu lah. Farak mauhum tu lah. Tak. Hidup celah angin ke tak? Itulah. Pening kata dah. Pening dah. Gitulah nak ayat tu. Sabit tu dia panggil zat yang berjerim, dia panggil mutahayyidun bi nafsih. Kalau zat yang tidak berjerim, dia panggil qaimun bi nafsih. Habis tu di sini kita kena pandai dulu, takrif jerim lagu mana, takrif zat lagu mana. Reti takrif zat, reti takrif jerim. Boleh bezalah, Tuhan tak ada taharah lah. Neng tak reti tak ada jiran, tak reti tak ada zat tu boleh kata Tuhan duk taharah tu. Ngepak sikit. Mari tengok. Wal jirmu ai wa maknal jirmi. Dan bermula makna bagi jirim tu khabar kullu ma mala'a faraghan. Ialah tiap-tiap barang mala'a yang memenuhi la ia ma faraghan akan lapang ai faraghan mauhuman. Akan tempat kosong yang diprasangkan. Ada celah angin kan dah? Ada celah angin dah. Tu jirim lah tu. Tengok faraghan ya tak apa? Mala'a. Tengok dalil sikit weh je nak buat misal, nak buat tarikh lagu mana hak jirim saat ni tu mala'a. Dalil saat ni ya wal jauharil fardi kama yustafad min tafsir annahu kullu ma mala'a ay syaghala faraghan tu dah. Syaghala faraghan tu. Makna syaghala makna memenuhi, ia akan tempat kosong. Akan tempat kosong yang diperasal. Ni kita memenuhi tempat kosong di tepi kok ni angin aja ni. Tu. Tu. So, situ dah. Habis tu di dalam kitab-kitab hak lain tu setengah ulama yang buat takrif bagi jirim ma tahayyadza bi nafsih. Ma tahayyadza bi nafsih, barang yang mengambil lapang ia bi nafsihi dengan dirinya. Itulah. Lepas tu kita mari pelaga tengok. Kullu ma mala'a faraghan dengan ma tahayyadza bi nafsih. Dua tu serupa, makna tu lah dua tu. Kullu ma mala'a faraghan dengan ma tahayyadza bi nafsih tu takrif bagi jirim lah tu. Tu dah ya tak ada bersakut apa dengan Allah Taala. Takrif ni takrif kullu ma mala'a faraghan, takrif ma tahayyadza bi nafsih tu. Tak ada bersakut apa lah dengan zat Allah Ta'ala, dengan diri Allah Ta'ala. Sebab apa? Boleh kata tak bersakut sebab diri Allah Ta'ala tu ia bukan jirim. Lepas tu kita kena gini dululah. Dia kena tergamar dulu. Al-hukmu ala syai' far'un an tasawwuri. Kalau itu lagu mana? Tarikh zat. Maka ma bi nafsih. Dia tak kata ma tahayyadza bi nafsih. Kerana apa? Boleh kata tak kata ma tahayyadza bi nafsih. Cuba beza malah. Geno takrif jirim ma tahayyadza bi nafsih. Takrif zat ma qama bi nafsih. Geno tak kata ma tahayyadza bi nafsih hati takrif zat. Tu di situ tu. Jawab atau zat saat itu dia panggil umum. Zat tu am dia panggil maqama bi nafsih tu. Bagai yang ada dengan sendiri tu. Sama ada mengambil lapang atau tidak mengambil lapang tu
Maqama binafsi masuk jiring atik. Ini ya. Ni ya, maqama binafsi tarikh tu masuk dua tu. Masuk benda yang mengambil lapang atik, masuk benda yang tidak mengambil lapang atik, masuk benda hak yang mengambil tepat atik, masuk benda yang tidak mengambil tepat atik. Tu maqama binafsi. Kalau kata ma tahayyadza binafsi, masuk benda hak mengambil tepat saja. Adapun kalau benda hak tidak mengambil tepat tak masuk. Dia. Kalau itu zat Allah Taala saat itu tidak mengambil lapang. Tak boleh kata ma tahayyadza binafsi. Adapun zat makhluk saat itu mengambil lapang. Boleh kata ma tahayyadza binafsi. Boleh katalah mutahayyidun binafsih, zat Allah qaimun binafsih. Atau cara nak beza tu. Lepas tu dia mengata apa nama? Tiap-tiap benda ada mesti mengambil tepat. Cuba membuat kita tarikh dulu, benda ada melagu mana? Maqama binafsih ke ma tahayyadza binafsih. Ya Tuhan aku pakai maqama binafsihi. Cuba menghurai sikit maqama binafsihi pehal lagu mana? Situ becek sosoi boleh Ni dok tak sikit Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Tuhan duk bertunggang atas arah. Apa nama tafsir lagu tu? Ngarut lagu tu tu. Baca kitab sorang sedap Cuba teramari depan ramai-ramai pakak-pakak muzakarah, i'raq gapo, ambil ilmu istiqaq mari tok, ambil ilmu wadhab mari tok, ambil ilmu nahwu mari tok, ambil surah mari tok, ambil ilmu bayar mari tok, ambil ilmu balaghah mari tok. Hak tu baru jadi. Mantik-mantik mari tok. Tu bawa molek demo tak pandai. Nabi tak ada ngaji ilmu tu. Tu pula dah. Tak apalah tu hal demo dah. Misal kasyajari wal hajari ay wa mithalu zalikal jirmi kainun. Ni misal bagi jirim ni. Ay wa mithalu zalikal jirmi kainun, dan bermula misal di mak itu jirim. Kainun adalah ia misal bagi jirim tu kasyajari wal hajari. Dan seperti pokok kayu, syajar. Kalau itu syajar tu apa nama? Mengambil tempat kosong saat itu, setengah di dalam tanah, setengah di celah angin. Tak ada. Maka diri bahan kayu hok duk di celah angin tu, tempat yang duk celah angin tu dia panggil farak mauhum. Dah. Gitu. Wa ajsadil hayawanati, dan segala jisim bagi segala binatang. Segala jisim, segala bentuk segala tubuh badan binatang sana itu. Tu jirim belaka dia panggil tu kullu ma mala'a faragan mauhuman. Tak ada. Ambil tempat belaka tu sekadar teluh diri ya sana satu tunggal halus taga tu tempat taga tu dah. Tu dianya. Kalau itu al hayawan tu gapo dia al hayawan? Batu masuk hayawan tak? Batu tu al hayawan tak dia panggil? Pohon kayu al-hayawan tak dia panggil. Bite al-hayawan tak dia panggil. Bule al-hayawan tak dia panggil. Berarti al-hayawan ialah al-mutaharrikatu bil iradah. Tu dia panggil al-hayawan. Al-hayawan, hayawan, binatang tu apa? Al-mutaharrikatu bil iradah. Benda yang bergerak dengan kehendak dia sendiri. Dah. Kalau gitu benda tu ia bergerak saat itu dengan sebab dia sendiri nak gerak. Tu hayawan lagu tu. Kita nak gerak waktu gerak ni. Sebab apa? Sebab kita sendiri nak gerak tak ke? Aku nak gerak ni Aku nak gerak tu Hal lembu berserupa tu juga. Aku nak gerak ni, aku nak gerak tu bergerak tu bergerak ni. Tu ia nak gerak tu. Baik ia gerak tu. Yang nak kok tu gitu. Tapi ia tak serupa dengan lembu-lembu hodok nong, lembu-lembu hodok dalam fake tulis sayawi tu lembu-lembu hok tu poh kata kok orang. Tapi tak zahir tu atom hok tu tak lagi. Tak jadi tu. Bukan nak yate. Habis tu dah.
Ada apa kalau paha kayu, batu tu bukan hayawan. Kerana apa? Kerana ia tak ada al-mutaharrikatu bil iradah. Cuba tanya paha kayu hodok bergerak tu semua tu. Tak cuba tanya je, "Hei, mu nak gerak ni, hei, dak angin tepuh." Tu yalah. Itulah nak ayat tadi nah. Itulah kita nak ayat katanya jirim saat ni tu ia ambil tepat sekadar teluh bentuk ke dia. Bentuk ke dia tu dia panggil sifat nafsiyah dia. Okey. Sifat nafsiyah diri dia besar ni. Sifat nafsiyah dia besar tu. Song dia dia panggil. Tu Allah Taala ada bentuk ke tak? Sifat nafsiyah Allah tu ada lah. Tapi sifat nafsiyah Allah ni betul ke tak? Tak ada. Tapi itu tak boleh kata supa tu supa ni. Tu lah. Habis itu dah. Wa imma nazaran. Atas pada kata imma daruratan ay wa dzalikal wajibu tsabitun. Takdir dulu dah. Ai wa dzalikal wajibu dan bermula dimakai itu wajib sani sabitun khabar ila sabit la ia wajib sani. Thubutan imma thubutan nazarin. Ada kalanya akan sebagai sabit nazar. Apa? Wajib nazari. Hak ni kena fikir. Dan wajib daruri tak payah. Tapi tak payah pun kena dulu makna tahayyul kena dulu jirim dah. Baru tak payah. Adapun wajib nazari ni kena berhajat kepada fikir, berhajat kepada renung sikit dah. Tengok. Wa huwa dan bermula iaitu al-wajibun nazariyu. Wa huwa dan bermula iaitu al-wajibun nazariyu. Khabar. Ma yahtaju fi idrakihi ila ta'ammuli wan nazari. Ma yahtaju ma ay minal wajibi. Masduk bagi ma tu kena kepada wajib. Ma ay minal wajibi. Wajib. Ma ay minal wajibi yahtaju dan berhajat ia siapa? Ayil aklu. Itu dah. Berhajat ia akal. Yahtaju berhajat sana itu fi idrakihi ay fi idraki wujudihi. Kali hadza mudhaf. Ay fi idraki wujudihi pada mendapatkan adanya adama. Yahtaju mendapat berhajat tu ila ta'ammuli kepada perhati wan nazari dan kepada fikir tilik. Dah wan nazari atas at-ta'ammul dia panggil atas tafsir. Di situ dah. Gitu. Bagai yang berhajat ia pada nak mendapat kata ada saat itu, nak boleh dapat, nak boleh reti, nak dapat kepada ta'ammul. Dia nak berhati. Nak reti dia kena ta'ammul, kena nazar. Itu dia panggil wajib nazari. Misal lagu mana wajib nazari? Bagai yang berhajat ia pada mendapat adanya kepada ta'ammul dan kepada nazar tu dah. Kal qidami ay wa dzalikal wajibun nazariyu kainun kal qidami. Ay wa dzalikal wajibun nazariyu dan bermula misal dimakai itu wajib. Ay wa dzalikal wajibun nazariyu dan bermula misal dan misal dan bermula dimakai itu wajib nazari itu kainun adalah ia kal qidami seperti qidam ai ka wujudil qidami. Ada tadi dah ai ka wujudil qidami seperti ada qidam. Dah seperti ada sifat qidam li maulana jalla wa azza dah bagi Allah Taala. Patut kita nak fikir situ tu. Dah kita nak fikir kata Allah Ta'ala ni ada sifat hidah. Fikir. Ni kita kena tilik fikir pada dalil yang menunjuk kata perkara tu saat ni tu ada di zat Allah Ta'ala. Diri sifat hidam tu ada di zat Allah Ta'ala.
Dan kita kena tilik fikir pada keadaan kejadian leh. Apa ada? Dia berkata Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kidam. Kita fikir. Fikir mana? Fikir pada keadaan kejadian leh. Fikir situ. Fikir di aleh tu. Maka kita tilik fikir di atas kejadian aleh sana itu. Supaya apa? Supaya nak menunjuk, supaya nak faham kata Allah Ta'ala itu ada. Kita tilik fikir kepada kejadian alam saat ni itu tak? Supaya nak faham, nak menunjuk kata Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat kidam. Gitu. Kita tilik fikir kepada kejadian alam saat ni itu supaya nak menunjuk, nak faham kata Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat baqa. Waqis ala hadha. Maka diri kita duk fikir kejadian alam tu orang panggil apa? Orang panggil kita duk mendirikan dalil. Diri kita duk fikir kejadian alam ni tu makna kata kita duk mendirikan dalil tu. Apabila kita fikir, apa tu? Tembung. Nyata, cerak, cakcin. Allah Ta'ala ada. Apa ada? Dengan asbab kita duk fikir kejadian alam saat ni tu. Sehingga jadi nyata. Sehingga jadi cerak. Sehingga jadi cakcin. Kata Allah Ta'ala wujud. Kata Allah Ta'ala kidam. Kata Allah Ta'ala baqa'. Tu dia panggil berdalil. Adapun diri alam, dia panggil dalil. Tepat berdalil. Itu orang panggil wajib nazari tu. Tu beda. Kemudian katanya wal mustahilu ma la yatasawwaru fil aqli wujuduhu imma daruratan ka ta'aril jarm. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sahibil maqamatil aliyah wa bi mahabbatika lahu ya rabbi munna alaina bi zuriyah waftah alaihim bil ulumil laduniyah wanzur ilaihim bi ainil inayatir rabbaniyah wa sirril wilayatil ilahiyah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.